Untuk kanak-kanak berumur 1 hingga 2 tahun, dari segi perkembangan bahasa, kita tengok kepada dari segi sudut kefahaman dulu ya. Untuk kefahaman, kanak-kanak yang berumur sekitar 1 hingga 2 tahun boleh melakukan arahan mudah. Contohnya bila ibu bapa memberi arahan contoh seperti letak, buka, ambil tanpa bantuan, kanak-kanak itu boleh membuat arah yang disuruh. Okey. Yang kedua, dia dah boleh untuk mengenal anggota badan yang mudah. Contohnya adik mana mata. Okey, so dia boleh point kepada mata. Okey, dan kita tengok adik mana telinga. Okey, so itu menunjukkan kanak-kanak tersebut boleh mengenal pasti anggota badan yang mudah. 1 hingga 3 anggota badan. Okey. Dan yang kedua juga kita tengok dari segi sebutan bahasa. Selalunya kanak-kanak yang berumur 1 hingga 2 tahun ini dah boleh membuat perkataan bermakna. Contohnya perkataan pertama itu ibu, susu, umi, okey, dan yang berkait rapat dengan anak tersebut. Dan kita tengok dari segi panjang perkataan juga, dia dah boleh untuk menggabungkan perkataan. Contohnya umi nak, ataupun mana abah, okey, ataupun nak susu. Walaupun anak tersebut mempunyai pelat ataupun kita panggil sebutan yang tak jelas, tapi kita kira sebagai perkataan bermakna. Kerana dalam umur 1 hingga 2 tahun, perkembangan mereka dari sudut sebutan bahasa masih kita panggil developing, masih tengah untuk membina perkataan yang sesuai. Jadi sebagai ibu bapa, walaupun itu menunjukkan pelat, kita haruslah memberi feedback yang betul. Contohnya kalau anak itu menggunakan susu sebagai cucu, ibu cu, kita hanya perlu menggantikan perkataan cucu dengan susu. Adik nak susu. Okey, so untuk 1 hingga 2 tahun adalah satu range yang sangat penting untuk kanak-kanak ini memperolehi bahasa. Jadi sebagai ibu bapa ataupun teacher, kita hendaklah memberi rangsangan bahasa yang secukupnya. Okey, yang pertama sekali dari segi waktu bermain, gunakan perkataan yang pendek dan jelas. Contohnya kata nama dan gabungkan dengan kata kerja. Dinosaur lompat. Dan juga dan boleh untuk kita perkenalkan kata-kata soalan. Mana abang? Apa tu? Siapa? Okey, walaupun anak itu belum boleh memberi jawapan, tapi kita sudah memberi kita panggil exposure kepada anak tersebut kepada soalan. Okey, jadi kita tengok sama ada kanak-kanak ini boleh meniru bunyi ataupun tidak. Iya. Siapa nama? Siapa nama ni? Buka iya. Iya, ye. Jom kira. 1, 2, 3, blow. Wow. Pop. Pop. Bye-bye. Habis. Jadi, sewaktu bermain, banyakkan perkataan yang satu patah. Okey, contohnya buka, tiup, bye-bye, habis. Nak lagi? Nak. Dan galakkan anak untuk meminta dengan perkataan nak. Okey, nak. Okey, cuba tiup. Tiup. Wah, banyak. Okey, sekarang ini anak tengah meminta lagi kan? Jadi kita minta untuk anak sebut perkataan nak. Okey, nak. Okey, jom kita cakap nak. Iya. Iya. Dapat. Dapat. Kira. 1, 2, 3. Tiup. Wow, besar. Pak. Yeay, high five. Five. Bagus. Sewaktu bermain, banyakkan perkataan sosial. Contohnya hi, bye. Dan juga kita nak rangsang bahasa untuk kembangkan dia punya kosakata. Contohnya kata kerja, kata nama dan juga kata sifat.